Pertama sekali saya akan cakap yang kita patut jangan harap kerajaan yang nak gunakan teknologi tempatan. Okay. Pasaran kena gunakan teknologi tempatan. Okay? Bila bercakap tentang penggunaan teknologi tempatan, satu benda penting perlu berlaku, iaitu pengkomersialan. Pengkomersialan ni dia punya proses dia sebenarnya panjang. Dari prototype yang berfungsi nak menjadikan kepada produk yang boleh dijual, boleh dikilangkan dengan kos yang efektif dan boleh dipasarkan dan diterima oleh pasaran. Okay. Anda memerlukan banyak lagi resources lah untuk your engineering, your marketing. Saya rasa sebenarnya perbincangan sepatutnya kat situ sebab kita meletakkan tanggungjawab untuk membuatkan commercialization ni pada penyelidik. Penyelidik dia cari ilmu, dia bukan peniaga. So, kalau saya mulakan dengan integrasi antara industri dan juga dengan penyelidik.